Okay guys, hari ni aku nak borak sikit pasal satu skuter ni. Tapi bukan skuter biasa. Ini skuter yang boleh buat kau rasa macam nak masuk hutan walaupun kau pergi SABI je pun. Nama dia Zontes 368G V2. Rupa dia tak adalah macam ketara sangat macam yang first tu. Dia akan lebih kurang sama je macam kau tengok video kat atas ni. First kali design dia lah. Skuter ni kena design ni memang cantik weh. Aku tadi naik motor nampak skuter tu memang cantik lah. Besar gedabak lah tu kan. Tengah depan pun garang gila. Macam dah panjat gunung-gunung balu terus. Enjin dia 368cc. Bukan selang. Pikat dia tu cukup buat kau tinggal member kat belakang tu. Yang aku suka dia sebab teknologi dia banyak. Dia ada keyless, TFT display, traction control. Skuter ni dah macam motor mahal lah spek dia ni. Walaupun harga dia okey lah. Tapi soalan yang penting sekarang ni, kena beli untuk off-road ke kena bagi mamak sebenarnya ni. Tapi off-road aku rasa macam skuter kan, what do you expect lah kan. Sebab reality dia 90% owner datang dia bawa pergi nak makan je bro. Tapi tak apa, sebab yang penting tu feeling ke. Janji nampak Explorer walaupun parking depan kita mamak je kan. Sebab apa pendapat korang Zontes 368G V2 ni? Overkill ke atau memang best dari skuter?